Episod ini bermula dengan ejen Bakar dan Rizwan yang sedang berdepan dengan Dos dan Tres di sebuah fasiliti mata. Pertarungan sengit antara mereka berlaku. Dos berlawan dengan Rizwan dan Bakar berlawan dengan Tres. Rizwan sudah hampir berjaya mengalahkan Dos, namun telah dikacau oleh Bakar yang telah dikalahkan oleh Tres, menyebabkan mereka berdua berjaya melepaskan diri. Dan pada tahap ini saya tertanya-tanya sangat, macam mana Bakar boleh masuk ejen ya? Kabel ke? Kita beralih kepada Ali yang sedang dikejutkan oleh Comot kerana dia hendak makan. Namun Ali tidak mengendahkan Comot kerana dia sudah hampir terlambat untuk ke sekolah. Ali telah sempat sampai ke sekolah sebelum loceng berbunyi. Di sekolah, rakan sekelasnya sedikit memeli Ali kerana tidak menyiapkan kedai sekolah. Hampir saja kelas hendak bermula, Ali dapati Comot sudah menyelinap masuk ke dalam begnya. Dan selepas itu, disebabkan seekor kucing habis riuh satu kelas. Sehinggalah Cikgu Monah datang menyerang. Cikgu Monah memarahi Ali kerana membawa kucing ke sekolah dan Ali meletakkan Comot di luar kelas. Setibanya waktu rehat, Ali mencari Comot yang sedang berkeliaran di sekeliling sekolah. Pelbagai masalah yang telah dicetuskan oleh Comot yang menyebabkan Ali terasa bahangnya sekali. Sekurang-kurangnya dia tak berak, betul tak? Selepas habis sekolah, Alisha memanggil Ali untuk mengemas perpustakaan sebagai denda yang sebenarnya merupakan mesej rahsia yang menyatakan ada misi hari ini. Ali meminta Victor untuk menengok-nengokkan Comot yang telah hilang dalam sekelip mata. Di pangkalan mata, Alisha menyatakan perasaan tidak puas hati kerana Ali selalu membuat masalah. Tiba-tiba, jeritan Bakar telah menyebabkan Ali dan Alisha berada dalam keadaan berjaga-jaga. Dan apabila mereka tiba ke bilik kawalan, mereka dapati Bakar cuma takut dengan lipas sahaja. Serius macam mana dia boleh masuk ejen? Keadaan di dalam bilik kawalan itu menjadi semakin teruk apabila Comot muncul secara tiba-tiba untuk mengejar lipas tersebut yang tiba-tiba mengeluarkan sayapnya yang durjana. Sehinggalah Jeneral Rama muncul depan monitor. Jeneral Rama memberitahu tentang Dos dan Tres yang memecah masuk ke dalam fasiliti mata untuk mencuri blueprint pada Iris. Dengan blueprint tersebut, mereka akan mampu mengkaji mekanisme dalaman di dalam Iris. Dan Jeneral Rama pasti mereka mempunyai rancangan yang sangat jahat. Blueprint Iris itu telah dibahagi kepada dua dan Dos dan Tres telah mendapat salah satu daripadanya. Untuk misi kali ini, Ali and the Gang akan diketuai oleh Ejen Rizwan untuk melindungi blueprint yang kedua itu. Perbincangan masih diteruskan sehinggalah Comot mengacau Jeneral Rama, menyebabkan Jeneral Rama marah kepada Ali. Semasa hendak bergerak ke misi, Ali melarang Comot mengikutinya kerana dia sudah buat banyak masalah kepada Ali. Setibanya di fasiliti yang menyimpan blueprint tersebut, Rizwan telah membuka. Wow. Kenapa kau pergi buka benda tu? Biar dia lah dalam tu. Barulah Dos dengan Tres tak dapat ambil. Apa-apa pun, Rizwan membuka tempat simpanan untuk blueprint tersebut dan tiba-tiba blackout sudah berlaku. Semua orang tidak nampak dengan jelas kecuali Ali kerana dia memakai Iris yang automatik menghidupkan night vision. Dalam kegelapan tersebut, Dos dan Tres telah menyerang Ali and the Gang. Ali cuba memberi amaran kepada Rizwan, namun disebabkan dia tidak pandai berkomunikasi, Rizwan telah tumpas di tangan Dos, menyebabkan blueprint tersebut dicuri oleh Dos. Ali and the Gang cuba mengejar Dos dan Tres yang cuba untuk melepaskan diri. Namun sekali lagi, Ali tidak dapat memberikan arahan yang jelas kepada yang lain, menyebabkan misi mereka untuk melindungi blueprint gagal dengan sangat teruk. Jeneral Rama hampa dengan Ali and the Gang. Beliau juga mengesyaki yang mereka seperti sudah tahu apa rancangan mata dan ada orang sudah bocorkan maklumat kepada mereka. Tiba-tiba, Comot sudah berjaya menangkap lipas yang berkeliaran sebelum ini. Alisha terperasan seperti ada sesuatu pada lipas tersebut dan dia dapati ada kamera pada lipas tersebut. Jadi memang betul lah Dos dan Tres dah tahu rancangan mereka. Semua orang kelihatan agak terkejut beruk dengan apa yang mereka jumpa. Kecuali Jenny yang dia buat muka macam muka benda dia buat. Dengan menggunakan kamera lipas tersebut, Jenny telah dapat mengesan lokasi terakhir Dos dan Tres yang terletak di pelabuhan Cyberraya. Jeneral Rama mengecaki mereka masih berada di sana dan mengarahkan Ali and the Gang untuk bergerak ke sana. Bakar juga telah diberikan gadget yang baru untuk menjalankan misi tersebut. Setibanya di pelabuhan Cyberraya, diikuti sekali dengan Comot secara senyap-senyap, Dos dan Tres menyorok di dalam sebuah kontena untuk menggabungkan blueprint tersebut. Kemudian Dos terdengar bunyi di luar kontena dan dia mengarahkan Tres untuk memeriksanya. Bakar dengan selambanya menarik perhatian Tres dan terus beredar
dari situ. Selepas itu, Alicia juga telah berjaya menarik perhatian DOS dan membawanya keluar dari kawasan itu. Kemudian Ali dengan segera memasuki kontena tersebut. Dia menghentikan gabungan kedua-dua blueprint itu dan telah berjaya mendapatkan blueprint itu semula. Namun disebabkan kecuaiannya sendiri, Ali terhidupkan perangkap yang sudah lama dikesannya sebelum memasuki kontena tersebut. DOS sedar akan rancangan mereka dan terus bergegas kembali ke kontena itu. Ali hampir ditangkap oleh DOS, namun tiba-tiba Comot telah datang menyerang DOS, memberikan peluang kepada Ali untuk melepaskan diri. Baka mengarahkan mereka berdua untuk berkumpul semasa berlawan dengan Trask. Kemudian disebabkan alatan gadgetnya yang tiba-tiba tidak berfungsi, Baka telah dikalahkan oleh Trask, sehinggalah Ali dan Alicia datang membantu. Ali kelihatan semakin lemah kerana menggunakan Iris, dan malangnya DOS telah berjaya mengejar mereka dan sekaligus mengalahkan mereka berdua. Sehinggalah sekali lagi Nata kucing Comot datang menyelamat. Ali memberikan blueprint tersebut kepada Comot dan Comot dengan selambanya berjaya mempermainkan mereka berdua. Ditambah pula dengan Ejen Rizwan yang tiba-tiba muncul dan berjaya mengalahkan Trask sampai berbunyi tulang. DOS menggunakan flashbang untuk melepaskan diri dari tempat itu dan akhirnya mereka telah berjaya menyelesaikan misi mereka. Jeneral Rama masih memarahi Ali kerana membawa Comot ke pangkalan sekali lagi. Namun Ali menyatakan bahawa misi kali ini dapat diselesaikan disebabkan Comot telah membantu melawan DOS dan Trask. Ejen Rizwan juga telah mengonfirmkan apa yang dikatakan oleh Ali dan saya rasa Jeneral Rama patut boleh terima dah. Rasanya dia mesti perasan yang Comot tu bukan kucing biasa. Selepas itu semua orang dibenarkan bersurai kecuali Ejen Rizwan dan Jenny yang telah diberikan misi rahsia untuk menangkap pengkhianat yang ada dalam mata. Kembali ke sekolah, Cikgu Mona ingin memeriksa kerja sekolah yang sudah diberikan kepada murid-muridnya. Malangnya Ali terlupa untuk membawa kerja rumahnya, sehinggalah Comot secara tiba-tiba muncul di kelasnya untuk menghantar kerja rumahnya. Ali berjaya menghantar kerja rumahnya, namun masih dimarah oleh Cikgu Mona kerana dibiarkan kosong begitu saja. Episod ini diakhiri dengan Baka yang sedang membuat perkara yang agak mencurigakan kerana dia dilihat menyalin blueprint untuk Iris.